Konten lah. Balik dulu lah. Esok lepas ni boleh lah. Apa? Lepas 4.30 tu balik kejap, buat konten jap. Nah. Eh? Ya, hari Senin lah. Special. Senin pula. Isnin mana boleh keluar dah. Rehat Mat. Isnin rehat lah. Kita pusing lah sikit. Kita cari masa. Sebab kalau Isnin bila je dah masuk kerja balik. Dah berapa malam lah ni. Malam ni, esok nak rest lah. Laju saya baru tekan on dia dah connect tu. Tak bagi chance sel. Jap. So malam ni kita ride berdua. Dua-dua motor konti Dua-dua motor konti man. Ya. Tinggi bodoh ni. Dia tinggi sebab memang tinggi. Tapi dah naik tongkat okey je. Apa jengket teruk siang kau. Baru hyper. Sekejap, kena belakang sikit ni. Aduh. Between versus dengan triple. Hai, jauh pusing. Pusing. Baru berak-berak. Ini bawa puas hati tu, termik noni. Alamak, mic aku tak setting dengar suara kau. Sama lah, tak apa lah. Alalah. Dia ada dengar sikit-sikit. Ya, speaker dah besar kan. Bodoh selesa dia pakai bag ni. Ya, kau kena ada bag yang ada strap. Tapi perut aku ngam-ngam tu tali bawah ni. Boleh buka kan, tak payah pakai lah. Tak, ni dia betul-betul masuk penuh lah ni. Ni dah last lah, habis stretching lah yang ni. Idea. Biar dia. Belakang ni ada kereta? Tak ada. Biar lambat sikit lah, dah nak merah, bawa jalan. Ada kereta kat belakang dia? Tak ada. Alip shoot. Let's go. Oi, awal berak. Patutlah dia kena Desmo. Dia punya power dia tu membuatkan dia memang kena Desmo lah. Desmo punya power lah. Betul. Desmo mana dia delay tu. Dia kau tengok Avah dia Desmo mana dia delay kan, sebab itulah dia mahal. Dia bukan semata-mata. Alamak, motor kereta 1,000 ni. Alip ada belakang. Ada belakang. Alip dia ni Alip ada belakang. pusing balik lah. Alip dia pusing balik lagi depan tu naik U-turn tu. Naked 800 memang best lah. Pergi saja. Pergi boh. Kau pergi mana? Kau straight lah? Kau kiri lah. Dekat. Aku straight lah. Straight ke? Straight lah. Boring lah tiap-tiap minggu balik sini. Kalau aku kiri, aku berap je kat gasas tu. Boring. Alip kiri. Tengok Faris, dia dah bawa naked habis. Kau relax Yan. Tak relax Yan. Ini sebab kenapa aku nak naked. Aduh BM ni. Naked baru ngam weh, naked. Aduh, tak sedap lah. Kena tukar position mic lah, baru dengar suara tu. Kau mana terus lagi Mi? Aku terus, nanti aku kiri. Kau mana? Boleh lah, Kiri. terus je lah. Layan-layan. Terus je. Terus sampai dekat apa tu? Madani tu. Ni terus. Aku boleh terus lagi je. Terus sampai juga. Kan? Kau lalu segambut lah. Ni. RP accident. Accident lah. Wow. Accident. Apa? Kereta langgar kereta. Weh, motor tu. Motor terbaring saya berada tu. Pusing balik. Tengok dia. Pusing balik. Tengok dia. Weh.
baru ada tag siu. Lumens. Tak buka. RNW Tak Lumens. buka lagi bag tak buka lagi. Aku rasa boleh kot Gafur, kau kena bagi footage kat aku bagi footage kat kau. Boleh? Kan? Ada ke suara? Alah, macam biasa lah. Export yang biasa je, kosong. Benda kecil je. Nanti Gafur ada suara balik. Handsome budak Mi kau Mi makan motor ni Hyper Motard. Weh. Semua Tunggu akan yang tak ada. Ducati pada masanya Mi. Semua Tunggu akan. yang tak ada dia semua aku boleh beli lah. Baru kau boleh bayar monthly ni nak fikir nak maintenance dia. Tapi tu lah mati serada tu dah okey dah pada pakai string. Okey lah. Ya kan Panigale Street Fighter baru ni kan tak payah dia semua VC je. Gila kau. Tunggu lah Hyper tu nak. Air. Aduh. Ikut sini naik apa? Follow belakang ni memang air naik. Aku balik ni nak test dong ibu lah, Roblox lagi. Dah jadi kerap tu. Setiap minggu polis tu mesti lalu tanya dari mana. Dari kedai. Kerja bang. Macam mana? Ya. Balik kerja lagi. Di mana kiri? Dah balik. Kau tu kiri ni ke? Ke depan Aku straight lagi. Kau? Oh nanti kau straight kiri dekat Madani tu boleh lah boleh. Aku tadi aku terus je lah. Sama. Oh ni mesti Roblox. Buat jalan. Ni mesti Roblox. Buat jalan. Buat jalan. Oh yelah tu ada logo tu. Kau nak ke kanan mana bang? Tak boleh dia satu lorong ni. Macam mana bang dia nak ke kanan ni? Aduh. Dia yang off-road tu. Ini baru best kalau lalu Ducati, bawa Ducati. Selalu aku berangan je Zat lalu kat Madani tu bila nak bawa Ducati. Bagi kasih rem lah. Apa nama abang? Mr. Stick. Wah. Ini dekat arah mana? Okay brother, jumpa esok. Jumpa besok. Ui, depan tu ada. Okay, Bilai. Assalamualaikum. Okay bye. Bye, ciao. Okay, Jumpa Assalamualaikum. besok. Salam. Weh, Ducati. Oi, lalu depan Madani Mat. Lah, nak bumper. Ciao. Masih lagi connect ke? Hello. Ui, jauh siut. Okay, dah disconnect dah. Nice. So kita malam ni naik ride dengan Hyper. The Fox man. Sini bahaya guys. Jauh sikit sebab selalu kan kita lalu kesas. Bawa Hyper lalu kesas boring lah. Naik Hyper motor idaman ni. Tapi memang akan rasa gayat sikit sebab motor ni tinggi, kau rasa terapung sikit lah. Lepas dah biasa bawa rasa okey lah. Berat-berat yang sebenar. Ada orang atas jalan ni melintas aku. Uish, makcik dari mana? Saya je bawa Ducati ni kan.
Sekarang gelap bro. Pasir gila babi. So kita akan menempuhi roadblock lagi macam biasa. Aku rasa ada lagi ni ke hawa sangat. Bunyi dia layan lah. Termik noni ni. Aduh. Dia bila motor macam ni kan, bila kau pulas tu baru dia ada bunyi tu yang seronok. Tapi kalau macam bunyi 4 inline ke 3 inline, kalau idle tu dah bunyi kan. Ini bila kau buka ada bunyi seketul-seketul. Itu yang kita nak macam tu. Dia tak ada surprise. Oh, tak ada hari ni. Belum ada. Awal lagi. Sebab selalu aku balik pukul 3. Satu hari nanti aku akan memiliki InsyaAllah. Doakan guys. Alright guys, sampai sini dulu kita punya vlog. Nanti kita sambung lagi. Anything korang just need more videos. And ciao. Assalamualaikum.